lecturer kata study lah daripada passion tu lah awak punya Buku. Betul. Faham ke apa yang lecturer cakap tu? Sekarang saya dah faham. Alhamdulillah bila dah sampai Lama tahun ya 5. dah tahun kelima tu faham. 2 tahun. Itu yang Wafi panas tu. Suruh club passion club 1 je. Dan Kau Wafi, janganlah. tak, rupanya dia tak faham apa yang kau nak, Wafi. I mean shout out to all the Yes, lecturers. You yes. have to understand. Mungkin zaman korang dulu it's easy to understand what your lecturer wants. Betul. But today generation is different. So this is the shout out to kepada kita punya lecturer kat luar. You have to understand the need. And then whatever the situation that kita punya student ni ada, kalau aku pun sekarang dengar this is luahan hati dia, kita pun rasa so all this while you all tak faham lah apa I nak. So kalau macam tu, okay, let me draw you apa benda yang Yes, sebenarnya nak. betul. Macam tu. Betul.